SMK Syed Hassan. Kat mana pula saya ni? Saya berada non di Polis. Sekolah Sukan Negeri Perlis. SMK Syed Hassan. SSM Polis ni bukan biasa-biasa. Ini juga adalah salah satu lokasi untuk NSTDP yang telah pun dipilih seluruh negara. Dan SMK Syed Hassan ni antara kelebihan yang saya lihat adalah di saat saya masuk sekolah ni pun saya sudah terkejut dan terkedu. Sebab apa? Sebab sekolah ni besar, infrastrukturnya agak yang terkini dan daripada apa yang saya lihat, vibe dan suasananya memang seronok. Perlis dengan udaranya yang memang tenang di waktu pagi, kawasannya yang luas, guru-gurunya yang berpengalaman dan yang paling penting, mereka ini mendapat sokongan yang sangat kuat daripada Majlis Sukan Negeri. Nak tengok apa yang ada dekat SSN ni? Mari kita. NSTDP, gerakan baru untuk membangunkan sepak takraw negara. Nak tahu lebih lanjut? Segala sepak takraw hanya di Bola Rotan TV. Langgang sukan terbuka berbumbung SMK Syed Hassan. Ini baru siap pun tahu. Saya rasa tak sampai setahun. Mari kita lihat apa yang ada dalam ni. Alamak. 1, 2, 3. Ada 3 gelanggang di sini. Dan kalau kita lihat, yalah gelanggang baru kan. Ada tempat duduk yang macam tu. Bumbung yang tinggi. Pencahayaan gunakan LED. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau saya boleh tunjukkan kepada anda, atas tu, besi tu dia ada macam cucuk-cucuk sikit untuk mengelakkan burung-burung melepak di situ sambil membuat kotor di sini. Maaf Encik Burung, anda tak ada tempat di sini. Di sini tempat pembangunan bakat NSTDP ataupun National Sepak Takraw Development Program. Ini adalah adik-adik daripada seluruh negeri Perlis. Ada juga kabarnya daripada luar Perlis juga. Nampak, mak punya bagus gulung tu. Dan mereka ini lalui latihan setiap hari. Pagi, lepas tu masuk kelas, petang. Dan ada juga pelajar wanita. Ini special sebenarnya. Sebab itu, kalau kita lihat, Perlis bakal menjadi satu lagi kilang mencetak bakat-bakat sepak takraw di Malaysia. Nampak? Bagus budak ni. Ayo. Okey, kejap. Tu. Alright, di Perlis sebelum ni kita popular dengan kembang Syahrir Aiman dan Syahrir Aimin. Tapi tak selesai di situ. Ada satu lagi kembang di Perlis ni. Saya tak tahu lah Perlis ni banyak kembang main takraw ke apa. Baik, di depan saya ni ada sepasang kembar. Umur berapa tahu? 16 tahun. Jadi siapa kakak, siapa adik? Ini adik. Ini kakak. Macam tu. Nama? Bibi Marhanis Marsyanda. Bibi Marhanis Marsyanda. Bibi Marhanis Marsyanda ni. Bibi Marhanis Marisa. Ini geng Bibi. Baik. Posisi? Feeder dah. Dua-dua main feeder. Kalau Syahrir Aiman, satu killer, satu feeder. Ni dua feeder. Baik. Dah berapa lama dah main takraw? 4 tahun. 4 tahun lah. Siapa yang memberi galakan untuk Bibi berdua ni main sepak takraw? Daripada cikgu sekolah rendah. Ya. Ada family main takraw ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Dah tu macam mana boleh terasa macam berminat nak menceburi dunia sepak takraw ni? Daripada sekolah rendah macam tengok orang nak main minat-minat cikgu bawa masuk sini Baik. Pasal apa main feeder? Pasal apa tak main lain
Tekong ke apa? Minat video. Dulu main gila. Dah tu? Lepas tu coach tukar lah. Mana gila pokok tak masuk lah tu. Macam tu. Baik, so antara dua adik ni, siapa yang lebih hebat? Kakak ke adik? Tak tahu nak bandingkan. Tak tahu nak bandingkan. Yang penting kedua-dua ini ada permata negeri Polis. Setakat ni kejohanan yang paling besar pernah masuk? Kat Labuan tu ada lah. Tu lagi Jadi sekarang ni dalam persediaan Kasukma. tak pernah lagi lah. Belum lagi. Jadi mungkin pada usia 16 tahun inilah calon-calon pemain Sukma pasukan Polis. Selamat maju jaya. Ini Bibi? Bibi Mas Masyanda. Marsyanda Bibi? Bibi Mahani Warisa. Yang ini Baby.